Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamzia Misha. Okey kawan-kawan, hari ini saya nak kongsi lagi menu yang sangat murah meriah, insya-Allah sedap, iaitu saya nak buat sambal buah kuinin. Ni di sini bahan-bahannya. Sebelum kita melanjutkan memasak ataupun apa juga yang setara dengan dia, kita tunjukkan dulu bahan-bahan dia. Kita ada sebiji buah kuinin ya. Kemudian ada sepotong belacan yang dah dibakar. Lebih kurang dalam 20 tangkai cili padi merah dan hijau, dan juga ada 1 biji bawang merah ataupun yang sebiji lah ya Zik. Kalau ulas bawang putih kan. Okeylah, kalau tersilap tu saya mohon maaf ya. Kemudian di sini bahan dia kita ada lebih kurang setengah cawan minyak masak. Nanti kita akan panaskan, kita akan curahkan ke sambal kita. Di sini kita ada air asam jawa dan juga ada garam dan juga gula merah ya, sedikit gula merah, bukan 1 sudu. Okey, sebelum melanjutkan kita nak hiris-hiris dulu bahan-bahan. Okey, kita nak potong-potong dulu cili padi ni. Kita potong menggunakan gunting ataupun nak menggunting dengan apa je pun boleh. Tak gunting pun boleh. Kalau orang dia biasa masak, yang tangan dia memang dah tahan masak, dia akan patah dengan tangan dia pun okey. Betul tak Aiman? Betul. Macam terpulang pada skill masing-masing. Ya. So hari ni memang simple sangat lah kita sambal. Ya, sambal buah kuinin. Sambal buah kuinin ke sambal belacan? Biasa orang panggil sambal buah kuinin. Oh, faham? Okey, ni dah siap kita potong. Kemudian kita masukkan ke dalam kita punya blender. Ya, masukkan dengan belacan tadi sekali. Okey, dia terjun ni atas meja ya, kita boleh kutip balik. Kemudian kita nak hiris sedikit bawang merah tadi. Okey, di sini ya bawang merah dia. Ini cara saya ya. Kalau kawan-kawan di luar sana yang ada yang lebih apa ya Aiman, lebih bagus kan? Silakan. Maksudnya ada yang rasa lagi still, lagi cantik, lagi nice, boleh terpulang lah pada kawan-kawan semua. Yeah. So inilah cara Hamzia Misha ya. Ya, okay, masukkan sedikit garam. Masukkan juga air asam jawa tadi. Dan juga masukkan gula merah ya. Kemudian kita blender benda ni. Kalau sekiranya tak bergerak, kita tambahkan lagi air ya. Tapi kita tak rekod ya. Okey, kita lupa nak cakap, kita sebenarnya nak hiris buah kuinin ni, kulit dia, dan kita masukkan sekali blend lah dengan blend. Bukan kita masukkan semua ya, kita masukkan lebih kurang, nak cakap senang ya, kita masukkan sedikit. Maksudnya sedikit kita blender, sedikit lagi kita hiris. Okey, kita dah buang kulit dia, dah kita cuci juga dah ya. Tapi kita tak rekod lah masa cuci tu. Okey, kita hiris sedikit di bahagian ni. Ya, separuh sedikit lah kita nak sedikit. Yang ini kita hiris sahaja, yang ini kita blender. Okey, jom kita nak blender tapi saya tak rekod ya. Ini dia hasil dia yang kita blender atau kita kisar tadi. Kita masukkanlah ke dalam mangkuk ni. Kita tak kisah apa ya Man, kita tak kisah halus lah kita. Sebab kita ni pakai blender legend tu dia kasar. Dia memang untuk kasar punya. Okey. Kemudian dah siap ya, kita ketepikan. Kita nak panaskan minyak. Kita panaskan minyak ni. Masak ni, lepas tu kita akan tuang ke atas sini lah. Ya. Okey. Kita dah tuangkan minyak dalam kuali legend kita ataupun apa ya Aiman? Pan ya. Pan kuali legend lah. Lepas tu kita panaskanlah sehingga dia betul-betul panas minyak ni. Kemudian barulah kita curahkan ke sambal tadi. Tapi rasanya belum panas lagi ya. Dah panas dah ya. Dah panas dah. Okey. Ni agak seram sikit ni nak menuang ni. Okey, kita tutup api ya. Dah panas dah minyak ni. Kan nampak? Agak seram sedikit.
Kemudian kita aduk. Dah aduk ni, kita aduk merata ya kawan-kawan. Okey, kita aduk merata lah ni. Kita kacau atau gaul merata lah ni. Okey. Kita sambung balik ya dengan menambahkan buah quinine tadi. Ini cara saya ya. Macam saya cakap tadi, kalau kawan-kawan ada yang lebih power ya silakan. Kita hiris macam ni, kita hiris balik. Apa ya, panggil apa ya? Melintang ke apa. Tapi itulah, tengoklah dalam video saya ni. Ya, kita hiris, masukkan ke dalam sambal kita tadi. Quinine dia pun tak berapa nak cun. Tapi bolehlah, insya-Allah sedap. Ya, cukup ya. Yang makan pun tak ramai. Nah, jadilah ya, kita punya ni dah siap dah. Kita punya apa ya Aiman? Kita panggil apa ni? Sambal buah quinine. Cara saya, Hamzah Misha. Dah siap dihidangkan dan dimasakkan. Ya, dah siap ya semua ni kawan-kawan ya. Moga memberikan sikit sebanyak manfaat konten saya pada hari ini. Masak ni untuk saya saja makan lah. Macam rasa macam apa, nak makan dengan nasi, buat ulam kan. Ya, betul. So macam ni lah. So memang simple, memang sangat sedap. Alhamdulillah. Itu sajalah kita saja nak share makanan yang ringkas untuk kawan-kawan makan dah bersama dengan nasi panas-panas. Ya. Atau boleh cicah ikan, ayam dan sebagainya ya. Mak suka dengan ikan. Memang sedap. Kalau dengan ikan memang sedap. Ikan goreng panas-panas dengan nasi panas-panas dengan kopi. Memang terbaik. Okey. Selamat mencuba ya kawan-kawan, bagi yang sudi atau bagi yang suka. Jumpa lagi ya di lain konten, di lain video insya-Allah. Terima kasih banyak yang dah support. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.